Saya Roslina binti Abu Bakar. Saya pemilik Nabung Corner. Lepas saya dapat bantuan iTakeCard BSN ni, saya kembangkan bisnes saya dengan mengambil sebuah kedai lah. Bermula di gerai tepi jalan, sekarang Roslina beroperasi di sebuah kedai dengan lebih banyak sajian menarik, termasuk pelbagai jenis roti canai dan makanan lain dengan menggunakan geran yang diperoleh daripada BSN iTakeCard Mula Niaga. Memang perit lah. Mula-mula dulu niaga tepi jalan hanya jual roti canai je semata-mata. Lepas tu tambah sikit nasi lemak kan. Lepas tu tambah lagi dengan kursi meja, boleh customer minum makan semualah. Kalau dulu mula-mula buat take away je lah. Yelah dulu mula-mula kita tak tahu apa-apa kan. Macam dapat duit ke, kita main suka-suka beli apa semua kan. Tapi bila kita dah masuk training khusus semua, kita tahulah duit kita macam mana kita nak survive kan. Sokongan dari suami dan anaknya lebih menguatkan semangat Roslina dalam perniagaan. Dia juga masih menghubungi rakan-rakan dari program BSN iTakeCard Mula Niaga dan sering bertukar ilmu di samping menyokong perniagaan sesama sendiri. Seronok lah kan daripada berniaga tepi jalan, boleh dapat kedai semua kata kan. Diorang pun nak macam tu juga. Ada juga cerita dengan kawan-kawan semua kan. Dia punya feedback lah kan. Kita dapat semua kata membantu lah, banyak membantu kita.